forget to subscribe to the channel, like the videos, turn on notifications, leave a comment, and share the content. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat Kelantan, Malaysia, Indonesia dan di mana saja anda berada. Okey, tuan-tuan, jadi pada hari ini kita membawang, tuan-tuan. Kita membawang. Tapi kita membawang benda baik. Kita membawang di ladang yang tanam bawang. Okey, jadi kita sempat singgah di ladang sahabat saya ni, sahabat baik saya ni. So dia ada projek baru dengan Jabatan Pertanian, tak silap saya dia buat tanam bawang. Okey. Sebahagian daripada projek yang untuk keterjaminan makanan negara lah. Jadi inisiatif ni sangat bagus. Jadi macam mana dia buat? Jom saya kongsikan. Okey, jadi tuan-tuan dekat sini nampak ni dia ada batas, dia ada projek tu daripada sana sampailah sebelah situ. Dikatakan oleh pengurus ni dia ada lebih kurang 1 ekar lebih. 1 ekar lebih. Jadi tuan nampak bawang ini adalah bawang kecil, tuan-tuan, bawang kecil lah. Di mana dia menggunakan teknik tanam direct lah, tanam bak. Okey, dia cakap dia direct tanam sini, dia tak menggunakan benih. Jadi dia tanam direct. Tuan nampak kat sini. Contoh batas ni ditanam pada 13/10 tahun 2025. Pada batas ni ada lebih kurang 1100 bak. Okey, maksudnya daripada sini sampailah hujung sana tu ada dalam 1100 bulatan ni lah, ataupun bak, dia panggil bak lah. Okey, jadi dikatakan oleh pengurus sistem yang batas macam ni, yang open macam ni lebih jimat dan lebih kurang kos operasi dia berbanding dia ada satu lagi sistem memakai greenhouse. Okey, jadi tuan nampak dekat sini satu bak tu dikatakan daripada satu bawang tu dia boleh menghasilkan, nampak ni 3 bawang, 3 cabang baru lah. Saya bukan pakar bawang, tuan-tuan, saya membawang pun tak pandai, tapi kita share benda baru lah. Nampak dia ada 3 cabang baru kat situ, bak. Ni nampak, ni ada lebih. Okey. Inilah daun bawang tu yang kita biasa makan tu kan, daun bawang. Tapi untuk buat bawang ni dia tak adalah harvest daun bawang ni, tuan-tuan. Nampak? Ni daun bawang ni. Jadi dia tak harvest. Jadi dibiarkanlah untuk pastikan bawang kat bawah tu besar. Ni bawang kecil, tuan-tuan. Okey, jadi mengikut kata pengurus, ini 13/10/2025. Jadi dia akan harvest dalam masa 3 bulan, okey, ataupun 75 hari. So 10, 11, 12, 1. Bulan 1 dia akan harvest lah, lebih kurang 13 bulan 1 2025 ataupun mungkin pertengahan bulan lah. Jadi inilah ladang dia. Nampak dia menggunakan sistem sprinkler, okey, spray jet. Dia sangat halus spray jet ni. Okey. Dan tuan boleh tengok dia punya hasil lah setakat ni, nampaknya memberangsangkan. Kalau mengikut kata pengurus, ini dah cycle kedua dia buat. Jadi dia tengah mencari lagi tuning tertentu untuk proses ini, dan mungkin akan datang dia nak cari lagi kaedah-kaedah yang baik untuk mengurangkan sendiri kos penghasilan bawang ni sendiri. Okey. Jadi kalau ikut kata pengurus bawang ni, okey, bawang ni, okey, 1 ekar dia boleh menghasilkan lebih kurang 4 tan. 4 tan bawang kecil dalam 1 ekar. Di mana 1 ekar tu pendapatan dia 4 tan tu, 1 tan tu jatuh paling rendah 6,000 ke 6,500. Paling tinggi dikatakan Jabatan Pertanian akan ambil dalam 8,000. Okey, 8,000 ringgit lah 1 tan. Jadi 1 ekar ni kalau katalah dapat 4 tan, tuan kali je lah 6,000, lebih kurang macam tu. Di mana kos dia masih rendah lagi. Untuk proses macam ni lah, maksudnya tanam direct dekat dalam field ni, bukan melalui pakai greenhouse. Tapi kos yang detail saya tak boleh nak expose lagi sebab manager masih mencari fine tuning kos yang baik lah untuk tanam direct ni ataupun tanam bak ni. Jadi itu saja sedikit perkongsian tuan-tuan berkenaan dengan tanaman bawang direct dekat field. Okey, jadi nanti kalau kemudian dah ada hasil ke apa, mungkin bulan 1 kalau saya ada masa, saya boleh datang sini, kita tengok ladang ni harvest macam mana. Okey, saya berterima kasih dengan sahabat saya yang berkongsikan berkenaan dengan bawang ni. Jadi insyaAllah akan datang kita kongsi lagi. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.